Dahsyat betul dia ni. Bawa kereta bersila macam tu je. Dah lah tengah jam sekarang ni. Penang jam boleh tahan. Cuba tengok belakang tu. Jam lagi weh. Tapi itulah yang bestnya yang kami suka tentang kereta EV ni, sebab buat self-driving, self-assist. What do you call that? ICC. Intelligent Cruise Control. So bila tengah penat-penat bawa kereta, and plus jam lagi, saya nak tekan pedal, nak tekan brake, tekan pedal, tekan brake. Itulah yang sebenarnya macam yang lagi-lagi memenatkan lah. Bila time-time jam ni, Penang pula jam ni boleh tahan juga. So sekarang ni kita tengah buat orang kata ICC. So yang dah setting dah lah. Dia punya speed dia tu 30. So dia sendiri yang akan kawal sama ada nak jalan ataupun nak brake. So contohnya kalau kereta depan brake, kita pun akan brake. Tetapi kita tak payah tekan brake pun. Tengok tu, kaki memang angkat, terus angkat. Tapi tangan tu memang kena sentiasa dekat pedal lah. Tangan tu kena sentiasa dekat apa ni panggil apa? Steering. Lupa. Okay, sekarang ni tengok. Okay, kereta kat depan ni tengah berhenti tau. Okay, memang tak tekan brake langsung tau. Dia berhenti sendiri. So nanti bila kereta tu gerak, dia akan gerak juga. Dia akan follow sekali. Kita just kena kawal dia punya steering dia tu. Macam ke kanan atau ke kiri. Tetapi bahagian nak kena brake and tekan pedal semua tu, dia sendiri yang uruskan. So ini masa time highway I paling suka lah. Kan, tak adalah penat sangat bila tengah bawa kereta kan. Tu yang kami pun macam boleh duduk sembang-sembang sat. Tetapi mata kena sentiasa pantau. You janganlah completely terus tidur. Itu janganlah. Ada benda yang menolong, tapi kita janganlah take advantage. Janganlah terlampau trusting sangat. Membantu, tetapi jangan terlampau biarkan. Jangan terlampau melepaskan. Jangan terlampau mengharapkan sangat itu. Kita still kena pantau lah. Tapi it's nice lah. So at least awak tak penat. Dan at least saya tak perlu jadi the driver yang kena menggantikan orang yang penat tu. Tak.